Harga makanan kegemaran rakyat Malaysia seperti roti canai, nasi lemak dan sate telah meningkat hampir 2 kali sejak 13 tahun lepas menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Dalam laporannya bertajuk Analisis Indeks Harga Pengguna IHP Tahunan 2024, memaparkan harga roti canai meningkat 71.1% daripada purata harga 90 sen sekeping pada 2011 kepada RM1.54 pada 2024, manakala harga nasi lemak naik 81.3% daripada RM2.03 sepinggan kepada RM3.68 pada 2024. Harga sate ayam pula telah meningkat lebih 2 kali, melonjak sebanyak 113.7% daripada 51 sen secucuk pada 2011 kepada RM1.09 tahun lepas. Laporan itu antara lainnya turut memaklumkan bagi perbandingan tempoh yang sama, bawang besar yang diimport dari India turut mencatat peningkatan ketara iaitu 139.4%. Bahan keperluan harian lain yang turut dianalisis dalam laporan itu menyaksikan harga santan segar meningkat daripada RM7.39 sekilogram kepada RM11.54, manakala kelapa parut naik daripada RM5.18 sekilogram kepada RM8.33 tahun lepas.